Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua rakyat Malaysia yang mana bekerja, selamat semangat bekerja, yang mana bercuti, semangat bercuti. Nak pergi ke tempat campsite pada hari ini. Campsite dekat Pekan Ulu Yang Baru. Nama dia Ulu Kelong. Ulu Kelong, Batang Kali sana. Nanti sampai sana saya tunjuk ni keadaan sekitar. Jadi jom. Mana? Mana? Hari ni kita di mana? Kelong. Ulu Kelong kita rumah di boleh kru set up ni. Ini fokus membuatkan kemah ya. Abang bagi gila. Apa? Tak boleh. Elemen kita ada. Ni bang. Terong ini. Ni. Ya, awal satu. Apa? Tak boleh. Kita pakai apa? Tambah lagi bang. Lama, kita pakai apa? Tahu. Mantap. Boleh bang. Benda terbaik. Okey guys, kita kena tanam dia. Kalau tak tanam tak boleh dia berdiri ni. Nah. Okay, member-member pun tengah santai. Masing-masing dah buat part dia, so dia rehat. Dan ni part dapur pula sekarang ni. Dalam ni aku apa? Ibu putih kan, nak potong nipis ke apa Dia dah nipis ni. Tutup je kan? Apa dia? Putih. Itu lah sentuh.
Okay, kita baru lepas setup. Basic-basic je kita setup. Tema pun kita buka satu tu sekejap lagi baru kita buka. Nak relax dulu. Panjang. Saya happy, semua happy. So, inilah dia. Kita set up mudah-mudah. Okay, Cai, sini lah, Cai. Sekarang semua dah ada. Dan ni fokus untuk buat bara pula. So, kat sini lah kita santai-santai. Penyepit ada mana, Bang? Ada tu. Dalam bekas tu ada. Tu satu lagi. Kat telur. Yang tu punya tak? Pasang hemok. Hari ni tak ada orang, kita orang je. Okey, muka dah berminyak. Tak. Ke sini. Muka dah berminyak. Berasa asap lah. Pendek aku punya tripod. Sekejap, aku masak sini sekejap. Jadi aku pergi dengan sikit. Masak yang ni. Hai. Let's go to the beach, have a good time. We water. Let's go to the beach, come on, it's time to shine.
BBQ tapi di waktu petang lah. Okey. Dan apa lagi? Dan apa lagi bang? Dan kita inilah BBQ dia. Bawa rasa. Tu masak ni. Jangan. Okey, aku nak review sikit tempat ni. Okey. Tempat ni kalau kau tengok yang ini depan aku ni adalah kawasan tapak. Kat sini dia ada dalam based on plug point dia ada dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tapak. Tapi lebih pada 6 ni tengok. Sebab tempat dia luas kan. Dia punya parking, kau tengok tu. Dia punya parking dia memang luas. Parking dia luas. Macam aku cakap sebelum ni aku pernah datang kat sini. Aku datang piknik je. So kali ni aku datang camping. Fasiliti dia, ini toilet yang baru buka, baru siap. Ada tandas duduk. Dia ada kolam. Tak ada air tu. Shower dia tak ada. Tapi tile cantik, bersih. Dinding dia pakai buluh. Dia pakai buluh, sejuk sikit tengok Lampu pun ada. Dia sebelah lelaki, sebelah perempuan. Okay. Dia macam bilik air kat rumah je. Tapi sejuk lah bilik air macam ni. Simple. Masa aku datang piknik tu hari, tak siap lagi. Ni kawasan parking Tengok parking dia. Luas. Sinki pun ada. Sinki ada. Sabun disediakan. Satu kecil, satu yang besar. Okey. Yang tu rumah pekerja, penjaga tempat ni. Rumah pekerja dia. Dia ada lagi projek-projek dia. So ini kawasan dia. Kat sana tu ada toilet juga, ada tandas, ada tempat mandi. Ini kawasan dia. Belakang ni pun boleh mandi lagi. Belakang kawasan tapak ni boleh mandi lagi. Tapi aku tengah cari jalan nak turun tu kat belah mana. Kat sini juga korang boleh pancing tau. Pancing biasa je, mata kecil tu je. Adalah ikan. Aku nak tunjuk tak boleh. Sebab aku pernah dapat yang masa piknik tu. So tempat ni ini tengah panas. Tapi dijangkakan hujan di sebelah petang. Itu tengok dalam handphone lah, broadcast dalam handphone tu. Tapi kita tak pasti, wallahualam. Tengok macam mana. Kalau hujan pun tak apa, kita ada tempat teduh. Jom, aku tunjuk lagi tempat-tempat lain. Okay, surau. Ni surau, pondok surau. Kalau nak solat kat sini pun boleh. Okay, sebelah surau ni ada pintu keluar untuk ke sungai terus. Yang ni sungai mesra kanak-kanak lah. So, ni daripada pintu. Kau daripada tapak kemah ni kan. Tapak kemah ni kau terus je. Terus sungai. Nampak tu? Ni sungai. Kau tak kena panjat-panjat, tak kena turun tangga. So lalu ikut sini je. Terus anak sungai. So sungai ni mesra kanak-kanak lah. Yang sini. Yang bawah tadi tu itu untuk orang dewasa yang boleh berenang, boleh kan. Kat sini dia ada sediakan pondok. Apa ni panggil gazebo. Gazebo ni dia ada 3 je. Okey. Yang nombor 2 tu, yang tu CEO dia duduk. So kat sini gazebo dia pun okey. Yang ni ada sungai. Ada yang dah tidur lah, member pernah tidur lah. Lepas tu dia ada tirai. Tirai-tirai dia ada untuk tutup privacy sikit. Ini setup kita orang. Common area, dapur tempat masak.
chef kita. Ha. Iya, warna rata. Ni kita ratah ni. Apa lagi? Price. Store kita buat 3 ha. Tadi kiri jalan. Sekali jalan lah, senang. Celup telur. Goreng dulu. Suasana malam. Goreng dulu sikit. Goreng sikit kan. Goreng belum tu. Bro. Belum kan? Suasana malam. Obrol bakar. Tengok jelly santai, gigi kuaci. Makan. Ada minyak berapa kali jadi. Tu ah, dah asingkan. Ada lah cawan tu. Tak kisah malam ke siang kalau cikgu pagi tak dapat. Pagi nampak. Tak payah kisah. Malam ni kita sambung balik. Ajay. Apa? Sambung balik bakar-bakar. Ini kita ada sosis. Dalam dia ada cheese. Pekenak. Ikan mana ada? Ikan pun ada tu. Tu ikan tu, ikan pancing sendiri. Tengok kau datang camping kat sini pagi-pagi, sarapan kau manggis. Durian on the way. Ini tuan tanah punya. Pagi je ni. Tak mahal pun. Baru 8 pagi. Ni baru 8 pagi. Oh, dia jual murah-murah. Kucing sedap ni. Dia besar-besar dia. Panggil kampung. Nampak? Tengok isi dia. Tengok Tu. Putih kau. Macam gigi buat anak. Dengan duriannya lagi. Durian kampung. Durian kampung Bukit. Ni selonggok. Selonggok ada dapat. Alamak, ni tak masak ni. Mana? Belum masak lagi ni. Tak masak ke? Koyak je lah. Sarapan pagi. Cuba orang kat durian ni. Sarapan pagi buah hari ni kita. Masalah tak makan buah lah pagi. Ini band in Melayu. Ni buah im Melayu. Nampak? Wow. Yang kampung. Dia mana? Dia siapa nak? Dia yang Apa kampung nak? ni, yang hutan ni. Datang kat sini, booking dekat link kat bawah tu. Ni kat baik. Ni banyak kucing tidur. Kucing tidur. Minyak habis Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua. Kita dah kemas siap-siap tadi campsite kita. Kalau anda tengok sekarang ni hujan lebat tu. Saya tak boleh nak rakam tengah hujan tadi. So, kita orang dah siap kemas. Sekarang nak tolak balik. Apa-apa pun jangan lupa subscriber. Apa lagi? Follow. Support anda. Saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa tengok review tempat ni. Tempat ni memang menarik untuk anda. Anda boleh cuba. Tempat ni pun tak adalah baru sangat, tapi consider baru lah. Info daripada CEO dia, CEO kita tu, Encik Adam. So apa pun, jumpa lagi. Bye bye.